Assalamualaikum dan selamat sejahtera, murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan untuk menerangkan bilangan sesuatu benda, terutamanya benda yang mempunyai bentuk khas. Contohnya, untuk benda yang panjang seperti pensil, pembaris atau kayu, kita gunakan penjodoh bilangan batang. Jadi kita sebut 2 batang pensil. Untuk benda yang nipis dan lebar seperti kertas atau kad, kita gunakan sekeping, contohnya sekeping kertas. Bagi manusia, kita biasanya guna seorang, contoh seorang guru atau seorang pelajar. Jika benda itu berpasangan seperti stoking atau sarung tangan, kita guna sepasang. Ingat ya murid-murid, setiap penjodoh bilangan digunakan mengikut bentuk atau sifat benda tersebut. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Kita akan buat latihan selepas ini.